Hai guys, hari ni kita ada sebiji Honda City. Owner cakap bila ambil corner ada bunyi seolah-olah macam pasir bergeser. Memandangkan bunyi tu datang sebelah sini, so kita buka cek dululah. Tapi sebelum tu saya nak tukar tie rod dengan rear end jap atas permintaan owner. Nak tukar dua barang ni simple je. First, sebelum korang buka tie rod, elok korang longgarkan dulu siap-siap jam nut ni. Nut ni dia pakai sepanas saiz 19. Lepas tu tie rod ni kadang-kadang ada yang ada pin, ada yang tak ada tau. Kalau ada tu korang buka lah dulu siap-siap. Macam dalam kes ni safety pin tu tak ada. So kita boleh tembak terus nut 17 dekat bawah ni. And kalau korang ada special tools macam ni, lagi baik lah sebab lagi menyenangkan kerja. Tak payahlah kita nak ketuk-ketuk bagai kan. Cara nak pakai dia saya dah tunjuk banyak kali. Korang selit, make sure bagi dia masuk rapat Lepas tu kita tembak terus. Macam ni. Okey baik. Sebelum korang buka tie rod, korang kira dulu berapa kali pusingan untuk tie rod ni keluar. Contoh masa nak cabut 10 kali pusingan, masa nak pasang pun sama jugalah. Korang pusing masuk 10 kali. So dengan sedikit tips macam ni, alignment korang pun dia tak adalah lari jauh sangat. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kali pusingan. Ingat masa nak pasang nanti masuk pusing 14 kali juga. Next, kita keluarkan jam nut ni. And then steering boot ni korang potonglah dulu kabel tight yang sebelah dalam tu. Barulah kita tarik, keluarkan cover boot ni. And sekarang kita dapat boleh access ke rear end. Sekali lagi dengan menggunakan special tools. Yang ni nama dia rear end tools. Yang ni saya dah sambung siap-siap kepada 3 batang extension panjang. Lepas tu kalau korang ada breaker bar ataupun batang yang pipe tu, yang panjang tu kan, lagi panjang lagi bagus lah. So kita pulas je lawan arah jam. Once dia dah longgar, kita pulas je pakai tangan. Okey, keluarkan yang lama and kita gantikan dengan rear end yang baru. Untuk barang suspension ni macam biasa lah, tak lain tak bukan saya akan pakai brand daripada Mountain King. Harga tak mahal sangat, kualiti pun okey, boleh pakai. Okey, macam mana korang buka, macam tu lah korang pasang. Apa-apa pun, rear end ni korang pulas dulu pakai tangan sampai dah tak boleh nak pulas. Sepatutnya korang akan rasa dia masuk nice and smooth aja. Kalau ketat semacam tu korang try buka balik takut dia cross straight ke apa kan. And untuk rear end ni saya akan torquekan kepada 45 foot-pound. Walaupun getah yang lama tu dia elok lagi, tapi kalau boleh korang tukar je lah baru. Lagipun benda ni tak mahal kan, berapa ringgit je. Kita pasang balik jam nut and saya recommend kalau boleh korang sapu sikit grease ataupun anti-seize lah. Sebab apa? Lama-lama tie rod ni dia boleh jam juga tau. Lagi satu senang untuk powerman nak buat alignment next time. Okey, tie rod ni ada kereta kiri kanan dia sama. Ada juga kereta kiri kanan dia tak sama. Macam kes Honda City ni korang tengok dulu betul-betul Dekat marking ni kan dia ada R kan. So yang R ni dia untuk yang sebelah kanan punya lah. Okey, sebelum pasang korang tengok dulu. Untuk tie rod ni ingat tadi kita keluar 14 kali pusingan kan. Masa nak pasang pun pusing masuk 14 kali juga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dah cukup. Lepas tu kita lock balik jam nut ni. Dah. Ni hasil lepas kita pasang. Nampak? Keras dan solid. So lepas ni handling akan rasa lebih sedikit berat dan lebih steady lagi lah. Lagi-lagi time korang tengah high speed. Okey, berbalik pada tajuk. Yang bunyi tu saya rasa macam datang dari atas absorber. Nak buka absorber dekat sini ada satu nut. Lepas tu hose minyak brake, wire ABS dengan 2 bolt ni. Bawah ni kita kena buka. Datang dekat bahagian atas ada lagi satu nut saiz 17. Bunyi tu datang dari atas ni lah. Saya rasa bunyi tu mungkin punca dari bearing absorber. Sebab owner kata bunyi pasir tu masa pulas steering je. Kalau jalan tegak dia okey. So kita try buka tengok dulu lah. Okey, kita buka nut 14 absorber link. Buka yang atas je tau, yang bawah tu tak payah. Pisahkan wire ABS dengan hose minyak dari absorber.
Next, kita buka bolt atas bawah absorber. Yang bawah dia pakai nut size 19, yang atas nut size 22. Okey, sekarang ni belah bawah dah settle. Kita buka nut 17 atas pula. Okey, bila nut atas dah buka, so sekarang kita dah boleh keluarlah absorber ni ha. Okey, cantik. Okey, kalau boleh korang ambil jack stand atau apa-apa je lah tahan dekat bawah knuckle ni. Atau senang cakap, janji wire ABS dengan hos minyak ni jangan bagi dia tergantung. Okey, bearing yang kita nak check tu, dia duduk dekat bawah tapak absorber mounting ni. So kita keluarkan dulu yang ni. Tu, nampak? Yang bulat hitam tu lah bearing. Dari segi luaran kita nampak macam okey, tak ada apa-apa kan. Kita try buka check tengok dulu. Sebelum buka bearing tu, korang kompres dulu spring ni. Kita tembak dulu sikit-sikit. Kiri kanan. Bagi dia balance sama rata. Agak-agak bagi dia spring tu dia longgar sikit. Okey dah. Tak payah nak lebih-lebih sangat pun. Lepas tu, kita tembak terus nut 17 kat atas ni. Salah. 19. Tu dia. Nampak? Kalau kita tak buka ni, kita tak tahu yang bearing ni hancur. Nampak tak? So kalau korang ada masalah yang lebih kurang bunyi macam ni, bila pulas steering, ada bunyi lagi-lagi pada bahagian atas kan, korang try suruh pemain korang check dulu bearing ni. Sebab tengok hancur habis ni, sampai biji-biji dia keluar. Dari luaran memang kita nampak elok kan tadi kan. Kita cuba buka dulu tengok. Ini memang tak boleh pakai tukar je baru. Ingat nak tukar bearing je, tapi owner kata dah halang buka tu, dia nak tukar absorber terus lah. And macam yang korang tengok kan, dia punya tapak plastik coil spring ni pun dah pecah, dah crack. So ini pun kita tukar je lah, halang-halang. Cover boot ni pun, walaupun tak ada koyak, tak ada apa, benda dah sekali jalan kan, tukar je lah. Cuma besi atas ni je kita pakai balik. Okey, sekarang kita dalam proses pemasangan. Untuk absorber yang baru, sebelum korang pasang, korang prime, korang tekan dulu dalam 3-4 kali. Okey, so plastik putih ni saya dah beli baru. Yang pecah tadi tu, absorber mounting dengan bearing pun saya beli baru. Getah boot ni pun kita tukar juga barulah. Cuma piring yang atas ni je kita pakai balik, saya dah cuci sikit. Okey, cara nak pasang dia, plastik putih ni korang klip-klipkan saja dekat piring hitam ni. Mana-mana arah pun tak kisah. Janji atas tu dia klip bagi masuk semua. Lepas tu cover boot ni korang tekan je bagi dia masuk. Make sure dia rapat korang boleh tengok dekat atas ni. Okey, kita proceed masuk balik spring. Spring ni dia ada tempat dia tahu. Kalau korang tengok dekat lekuk dekat absorber ni, korang kena letak dekat penghujung spring sini. So kita kena letak dia macam ni lah. Yang sebelah atas pun sama. Kalau korang tengok dekat plastik ni, korang try cari dia punya penghujung dia. Yang ni kan. So sama juga korang kena letak dekat penghujung spring sini. Faham So sepatutnya kita akan set dia dalam keadaan yang begini. Penghujung spring dia akan masuk dekat dalam longkang penghujung tapak ni lah. Nanti bila kita dah release spring tu, dia akan masuk dalam ni nanti. Okey, sebelum letak balik bearing, saya rasa elok kita sapu sikit grease supaya dia boleh pusing dengan lebih smooth. So bearing ni kita letak je macam tu. Lepas tu kita ikat balik nut dekat atas ni. Okey, dah.
Walaupun nut atas ni kita dah ketatkan, tapi korang try double check pastikan bearing ni dia boleh pusing Kalau ketat semacam tu, kalau dia jam tu, korang try buka, lepas tu check balik Takut dia masuk sengit ke apa kan. Okey, sebelum kita release spring, sekali lagi kita double check penghujung spring duduk dekat bawah lekuk absorber tu. Lepas tu yang sebelah atas ni pun sama jugalah. Bila atas bawah dah ngam, barulah kita akan release spring ni. Okey, kita proceed pasang balik mounting atas. Yang ni kita letak je macam tu. Pasang balik absorber ke tempat asal dia. Lepas tu 2 bolt ni kita masukkan dulu. Nanti baru kita ikat. Pasang balik wire ABS. Lepas tu ikat balik bolt 12 hose brake ni. Pasang balik absorber link, and nut 14 ni saya akan torquekan 50 foot-pound. Masukkan balik tie rod pada knuckle, and nut 17 bawah ni 40 foot-pound. Lepas tu kita ikat terus jam nut ni. And last sekali, untuk 2 bolt atas bawah ni, saya akan set 85 foot-pound. Okey, sekarang ni kita tak siap lagi tahu. Nut mounting atas tu kita belum ikat lagi. Sekarang ni kita pasang dulu tayar, kita turunkan kereta, baru kita ikat nut 17 kat atas tu. Okey, bila kereta dah turun, sekarang barulah kita ikat nut 17 absorber mounting ni. Lepas tu kita kena tahan pakai Allen key saiz 6. Kalau tak nanti strut tu dia ikut pusing sekali. So kita tahan dia pakai Allen key, lepas tu kita ketatkan terus. Okey, siap. Okey, saya harap video ni bermanfaat. Oh, saya lupa nak bagi tahu. Lepas ni korang kena alignment dengan adjust balik camber And macam biasa kalau korang dah tengah nak cari barang-barang suspension, korang boleh tekan link dekat bawah. Alright, kita jumpa lagi next time.